Aku dah go through hampir semua monster yang muncul di One Piece, tapi surprisingly, aku perasan ada satu persamaan yang ketara setiap kali naga dimunculkan di dalam manga One Piece, yang mana bunyi atau ngauman unggas ni agak berbeza dari monster yang lain. Naga melepaskan ngauman berbunyi growl like this ketika Dr. Clover jumpa Vegapunk dan ketika perubahan Loki. Sebaliknya, haiwan lain hanya melepaskan ngauman dengan bunyi ger atau ra atau grar atau brukau atau lain-lain lah. Nah, menariknya ketika Sabo dan Cobra bertembung dengan Imu, Imu juga berteriak dengan ngauman yang sama dengan naga di Panghazard. Could this mean Devi Fruit Imu juga merupakan seekor naga? Entah-entah gelaran naga nombor 13 oleh Tenryubito yang brown beard lupa adalah Imu sama.